Negeri Sembilan FC NSFC berjaya mencatatkan rekod kehadiran penyokong melebihi 20,000 untuk kali ketiga berturut-turut dalam aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman malam semalam. Kali pertama merekodkan 25,550 penyokong dalam aksi melawan Selangor FC diikuti 24,478 penyokong ketika melawan Kuching City dan terkini melawan Sabah FC dengan kehadiran 20,816 penyokong. Menurut Ketujuhlatih NSFC Muhammad Nizam Jamil, beliau sangat menghargai sokongan serta kepercayaan yang telah diberikan oleh penyokong skuad Holborn Jang Holborn yang sanggup hadir ke stadium bagi menyaksikan sendiri perlawanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perlawanan menentang Sabah FC malam semalam. Dalam perlawanan tersebut, NSFC menggembirakan lebih 20,000 penyokong pasukan itu yang hadir apabila menewaskan Sabah FC dengan keputusan 3-0. Selepas mengharungi 5 perlawanan, Negeri Sembilan mengutip 8 mata untuk berada di kedudukan keempat Liga, manakala Sabah di tangga ke-10 dengan hanya 3 mata.